Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ni Aiman nak kongsi satu perkara penting tau. Kita semua tahu puasa itu wajib, tapi tahu tak perkara yang boleh buat puasa kita terbatal? Pertama, makan dan minum dengan sengaja. Kalau kita terlupa, tak apa, itu rezeki. Tapi kalau sengaja minum kerana haus, itu membatalkan puasa ya kawan-kawan. Kedua, sengaja masukkan sesuatu ke dalam rongga badan seperti hidung atau telinga. Ketiga, muntah dengan sengaja. Kalau sengaja jolok tekak hingga muntah, puasa pun batal. Puasa bukan sekadar tahan lapar, tapi tahan diri daripada perkara yang membatalkannya. Jom kita jaga puasa kita supaya dapat pahala penuh. Jumpa lagi kawan-kawan. Assalamualaikum.